Yang boleh ni bukan yang main-main tapi betul-betul. Nama saya Hanis, saya duduk Rawang, umur 18 tahun. 10 hari RM1,043. Harapan saya untuk masa harapan ialah saya nak ada cawangan sendiri, lepas tu ada produk sendiri lah. Betul-betul pun mak saya ada jual sambal, so saya berharap macam saya boleh besarkan lagi produk mak saya ke dalam satu fasa yang lain daripada sekarang. Sebelum 10 hari tu rasa macam benda ni betul ke boleh bagi income yang banyak, macam rasa macam tak betul. Bila dah masuk fasa 10 hari tu rasa macam ada belajar benda baru lah. Yang boleh ni bukan yang main-main tapi betul-betul kena fokus. Ucapan saya kepada orang yang lain yang ingin cuba tapi tak takut, cubalah benda baru, keluar dari comfort zone, try benda yang buat orang rasa benda tu lain dari lain. Jangan takut, buat je. Serahkan diri, tapi kena fokus lah, jangan main-main. Dah masuk satu fasa tu, jangan main-main, buat betul-betul, kena fokus.